Semuanya untukmu. Lepas ni kita nak ke mana? Jangan Shizuka! Awak okey ke, Shizuka? Terima kasih banyak ya, Dekisugi. Awak tak apa-apa ke, Dekisugi? Awak okey tak? Saya okey je. Awak janganlah risau ya. Awak nampak macam teruk je. Baik awak pergi klinik. Minta cikgu ubatkan. Betul tu. Mari, saya tolong papa awak. Biar saya bawakan beg awak ya. Terima kasih awak semua. Hei, bawalah saya ke klinik juga. Hei! Tepilah sikit. Kenapa sampai macam tu sekali dia bezakan kami? Tak adil betul. Shizuka dengan budak perempuan tu asyik majakan Dekisugi je. Saya pun cedera juga tadi. Tengok ni. Tengok ni pula. Alah, kalau setakat jalan sikit dekat lutut dan dahi tu apalah sangat. Awak basuh lepas tu sapu dengan air liur awak. Nanti baiklah. Tak apa. Semua orang sikit pun tak pedulikan saya. Sampai hati mereka buat saya macam ni. Awak ni macam-macam lah. Mana dia tak ni ya? Lampu pelayan. Baik, saya jangan bagi dia lampu ni. Kenapa pula? Alang-alang dah keluarkan tu. Bagilah saya pinjam. Orang yang kena cahaya lampu ni akan layan apa saja permintaan kita. Baguslah kalau macam tu. Bagilah saya. Bagilah. Tak boleh, lampu ni takkan bantu awak. Baiklah, saya pelayan awak hari ni. Ya. Dah makan ni dulu. Apa? Betul ke ni? Terima kasih ya. Wah, sedapnya kalau ada air teh kan. Baik. Air teh ya. Ini air tehnya. Minumlah. Terima kasih ya. Nak baca komik ke? Nak tengok TV? Yelah kan. Awak nak tidur ya? Tunggu sekejap. Ya. Seronoknya bila dilayan macam ni. Ada luka. Ini tak boleh jadi. Awak kena dirawat cepat. Mana ni? Baik, doktor. Doraemon apa ni? Awak batuk? Badan awak panas ke? Tengah awak sakit ke? Biar saya cucuk awak ya. Nobita, tunggu. Sudahlah tu Doraemon. Nobita, tunggu. Berkesan betul lah benda ni. Tapi kalau saya nak dilayan pun mestilah bukan dengan Doraemon. Nobita! Oh. Shizuka! Woi, Nobita! Alah. Marilah sini cepat. Marilah. Jaga. Saya tak tahu siapa yang buat, tapi ada lubang dekat sini, tahu? Takkanlah ada orang nak jatuh dalam lubang ni. Mengarut je. Kenapa awak tiba-tiba senyap je ni? Sinilah. Oh, macam tu rupanya. Sebenarnya lubang tu umpan aja kan. Yang betulnya ada dekat sini. Apa? Jangan teruskan. Itu memang lubang lah. Alamak. Kan saya dah bagi tahu hati-hati ada lubang. Kan?
Apa dia ni? Tak adalah macam ni. Awak jangan risau. Saya akan layan awak baik-baik. Tunggulah saya. Bagi saya layan Nobita juga. Sekarang buka baju awak tu. Sementara tunggu baju kering, pakailah baju saya ni ya. Atau yang ni ke? Pilihlah. Oh, saya tahu. Awak mesti nak pakai baju korset terhebat saya ni. Cubalah. Saya tak tahu. Giant, saya sejuk sangat ni. Tunggu dulu. Tak boleh. Baju yang buruk macam tu tak kena dengan Nobita tau. Apa awak cakap? Baju t-shirt buatan Itali ataupun gaun buatan Perancis, baju tradisional Hungary ataupun baju putera Raja Eropah zaman pertengahan. Dia tu merepeh. Baju-baju saya ni lebih sesuai dengan awak, Nobita. Tak kisahlah mana satu. Cepatlah sikit. Tak kisah yang mana satu. Benar-benar kami layan awak dengan baik macam ni. Yang ni pun boleh lah. Yang ni pun. Yang ni pun boleh. Yang ni pun sekali. Susah saya pakai semua lah. Jangan nanti kering lah ya. Sabar sikit ya. Oh, Nobita, awak mesti lapar kan? Wah, sedapnya semua ni. Ni semua makanan kegemaran saya tahu. Makanlah, jangan malu-malu. Saya pesan dari restoran 3 bintang. Mahal ni tau. Tapi awak makan lah ya. Jangan risau ya. Nak rasalah telur ikan ni dulu. Macam mana? Sedap tak? Tapi rasanya masin sikit. Kalau masin, awak rasalah kek Swiss yang manis ni. Cuba rasa yang ni pula. Belah lagi ni. Apa? Benar-benar saya layan awak dengan baik. Awak tak nak makan ya? Jangan-jangan tak kena dengan lidah Nobita tak? Apa awak cakap? Awak nak kena ke? Apa kata awak jangan rasa nak? Apa awak buat ni, Jaya? Berani betul awak rendahkan makanan saya je. Awak makan lagi sedut awak ni. Siput sedut lah. Sedut. Teruk saya kena dengan mereka. Tak boleh jadi macam ni. Saya tak puas hati selagi Shizuka tak layan saya dengan baik. Itu kan Shizuka. Dia ke rumah Dekisugi. Maaflah ya, terpaksa susahkan awak belikan barang. Saya tak kisah. Nah, ini dia buku nota dan pensel awak. Terima kasih banyak. Tak payahlah nak manjakan Dekisugi macam tu sekali. Mana dia buku yang awak nak pulangkan ke perpustakaan tu? Maaflah, susahkan awak. Tak apa, saya memang lalu situ. Sekarang. Saya pelayan awak. Nobita, awak okey ke? Macam teruk je mata awak. Ya, rasa macam demam pun ada ni. Jom saya bawa awak ke hospital. Tak payahlah, demam macam ni tak perlu pergi hospital. Cukuplah dapat biskut yang awak buat. Main-main dekat rumah awak. Lepas tu buat kerja rumah sama-sama. Sembuhlah nanti. Kalau macam tu, jom ke rumah saya. Nanti saya buatkan biskut ke rumah. Lepas tu bolehlah main-main. Mana pula Shizuka? Maaf, saya terlambat. Wah, sedapnya bau. Tak sabar nak makan. Gula nak berapa sudu? 8 sudu. Nampaknya memang malanglah si Dekisugi tu. Dia tak dapat rasa biskut yang Shizuka buat ni. Kalau boleh, saya nak bagi Dekisugi tu rasa biskut ni. Saya makan dulu. Kenapa ni Shizuka? Awak nak bagi Dekisugi rasa juga kan? Jangan risau. Saya pergi sekarang juga. Saya pergi dulu ya. Shizuka, bukan tu maksud saya. Temanlah saya kat sini. Dekisugi! Shizuka! Dekisugi! Shizuka, tunggu! Nobita, tunggu. Awak pergi mana tadi? Bagilah saya layan lagi. Awak patut rasa bangga. Ini dia masakan terhebat saya. Khas buatan Giant. Doraemon, tolong saya!